Okey, baru rekod. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita bertemu pada pagi yang barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberikan kebaikan dan kebaikan kepada kita semua dan menambah ilmu yang bermanfaat. Jadi kita betulkan niatlah, kita sama-sama betulkan niat. Kita menuntut ilmu ni kerana Allah Azza wa Jalla. Kita nak mencari kebenaran, kita nak mengenal Allah Azza wa Jalla, supaya kita dapat membetulkan diri kita sendiri dengan tujuan-tujuan yang lain. Bismillah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita berhenti pada ni dekat sini kan, berkaitan dengan pujian. Berkaitan dengan pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Jadi kalau suara saya terputus nanti boleh beritahu ya. Boleh komen. 4 jenis pujian. Kita masih membincangkan tentang pujian. Kita sebut pujian itu menurut bahasa iaitu as-sana'u bil lisan, iaitu kita memuliakan seseorang dengan lisan, ataupun memuliakan dengan lisan, tak mesti seseorang, memuliakan dengan lisan, ala al-jamili al-ikhtiyari, ke atas perkara-perkara yang baik yang bersifat pilihan, ala jihati ta'zim, dengan tujuan kita mengagungkan ataupun membesarkan seseorang itu. Maksudnya syarat sesuatu tu nak dipanggil puji menurut bahasa dia ada 3. Yang pertama dengan lisan. Ya. Yang kedua dia adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat pilihan. Yang ketiga, ayat yang kita gunakan itu memang dengan niat untuk mengagungkan seseorang. Sebagai contoh kita kata kepada seseorang yang cantik, awak ini cantik lah, kita kata kat dia. Maka itu tak dipanggil alhamd, alhamdu dalam bahasa Arab. Itu dipanggil al-madahu, al-madah. Kita panggil madah, madah berhelah. Dia panggil madah. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita menggunakan ayat yang baik, ayat yang menampak mengagungkan, tetapi bukan dengan tujuan pengagungan, tapi dengan tujuan kita nak menghina seseorang. Sebagai contoh, kita pernah melihat seseorang yang dahulunya, kan? Dia kaya raya, dia hebat dan dia suka mempamerkan hartanya, tiba-tiba dia jatuh terduduk. Kita pun kata kat dia, dia kata, awak kan dulu kan hebat, awak kan seorang yang hebat, awak kan seorang yang kaya. Kita kata gitu ke dia. Jadi bila kita kata ke dia dalam keadaan dia dah berada dalam kesusahan itu, kita nak mengagungkan dia ke, kita nak memuliakan dia ke, ataupun kita nak menghina dia? Seseorang terjawab. Saya boleh terjawab. Menghina, barakallahu fikum. Jadi kita nak menghina. Sama juga dalam Quran, Allah Ta'ala sebut kepada ahli neraka, Zuq innaka antal azizul karim. Rasalah kamu wahai ahli neraka, sesungguhnya engkau atas muka bumi dulu adalah al-aziz, seorang yang kita kata al-aziz, orang yang mulia, orang yang memiliki kekuasaan. Al-karim, orang yang memiliki kemuliaan. Jadi Allah Ta'ala sebut kepada ahli neraka al-aziz al-karim. Betul. Menghina Ustaz. Betul lah tu. Jadi dengan tujuan Allah Ta'ala sebut pada ahli neraka, kamu adalah orang yang mulia dan hebat dahulu. Bukan dengan tujuan nak memuliakan, walaupun lafaz itu nampak mulia, tapi dengan tujuan menghina. Itu puji dari segi bahasa. Jadi puji dari segi bahasa ni kita kata apa dia? Memuliakan dengan lisan ke atas perbuatan-perbuatan yang bersifat pilihan, ke atas perbuatan yang bersifat pilihan, atas tujuan mengagungkan, itu puji dari sudut bahasa. Adapun puji daripada sudut istilah syarak, puji daripada sudut istilah syarak pula dia ada beza sedikit, iaitu kita memuliakan pemberi nikmat.
memuliakan pemberi nikmat. Saya sebut sini, kalau siapa nak tulis boleh tulis. Memuliakan pemberi nikmat. Nah, memuliakan pemberi nikmat sama ada nikmat itu sampai kepada kita ataupun tidak. Memuliakan pemberi nikmat, pemberi kebaikan, sama ada kebaikan itu sampai kepada kita ataupun tidak. Dan memuliakan itu sama ada dengan lisan ataupun dengan anggota tubuh, al-a'dha' dipanggil, ataupun dengan hati, ataupun dengan hati. Memuliakan pemberi nikmat. Betul. Barakallahu fikum. Memuliakan pemberi nikmat, sama ada nikmat itu sampai kepada kita ataupun tidak. Sama ada dengan lisan, ataupun dengan hati, ataupun dengan anggota tubuh. Ataupun dengan anggota tubuh. Sebagai contoh, ada orang baru ni kan. Baru ni sebagai contoh yang kita tengok, ada bas yang tak ada brake tu. Contohnya, bas yang tak ada brake tu. Tiba-tiba ada lori yang potong bas tu, dia tolong brake kan, menahan bas tersebut. Kan? Bila kita baca kisah tersebut, kita sebutlah hati kita. Kita katalah hati kita, orang ni orang yang hebat, kita kata. Orang yang bagus, kita puji perbuatan. Maka itu juga dipanggil Alhamd. Dipanggil Alhamd. Hamdun. Daripada segi istilah syarak. Ataupun kerajaan memberi anugerah kepada dia. Ataupun mana-mana syarikat sebagai contoh, beri anugerah kepada dia. Mungkin mulut tak cakap, tapi beri anugerah, penghargaan. Kerana dia buat satu benda yang baik. Maka itu juga diistilahkan sebagai Alhamd daripada segi syarak. Jadi Alhamdu ini daripada segi syarak sama erti dengan asyukru dari segi bahasa. Sama erti dengan syukur dari segi bahasa. Itu berkaitan dengan pujian lah. Pujian. Okay. Kemudian, mudah-mudahnya asasnya pujian ini kita memuliakan sesuatu. Kita memuliakan sesuatu, memuliakan pemberi nikmat dengan tujuan mengagungkannya. Itu mudah-mudah pujian. Kita memuliakan pemberi nikmat dengan tujuan kita mengagungkan dia. 4 jenis pujian kita bagi pada kitab. Yang pertama, puji qadim kepada qadim. Puji qadim kepada qadim. Qadim yakni Allah. Apa makna qadim? Qadim ini, okay. Kalau kita ni gini graf kita. Begini. Daripada tiada kepada ada. Jadi kalau ginilah graf dia, kita ini dipanggil dengan hadis. Kita dipanggil dengan hadis. Hadis. Apa makna hadis? Sesuatu yang bersifat dengan hudus. Hudus. Okay. Apa beza hadis dengan hudus? Siapa boleh beritahu? Apa beza hadis dengan hudus? Hadis dengan hudus. Kita dah bincang dulu. Apa beza hadis dengan hudus? Hudus, apa dia? Siapa ada yang boleh kongsi jawapan? Kalau tak pasti pun dia boleh tulis je tak pasti. Kan? Ada? Beza hadis dengan hudus. Suara saya boleh dengar ke? Hadis baharu. Okay. Kalau hudus sifat baharu makhluk. Okay. Jawabnya hudus, yang jawapan-jawapan dia bagi tu adalah jawapan yang kita kata hampir tepat lah. Hampir tepat. Hudus adalah sifat. Hudus adalah sifat. Saya tak boleh tulis comel sebab tak ada pen. Pen tu anak saya buat rosak. Pen pada tab saya ni. Jadi saya tulis dengan tangan gitu je lah. Hadis adalah objek yang bersifat dengan hudus. Hadis ini kena pada objek.
ataupun sesuatu kita panggil objek yang bersifat dengan hudus, maka kita panggil dia hadis. Sebagai contoh manusia. Manusia tu kita panggil objek. Kan? Bila manusia itu bersifat dengan hudus, maka manusia tadi dipanggil dengan hadis. Itu beza. Jadi hadis ini objek yang bersifat dengan hudus ataupun sesuatu yang bersifat dengan hudus. Sama juga dengan apa beza qidam dengan qadim. Apa beza antara qidam dengan qadim? Qidam dengan qadim. Qidam ini sifat. Qidam adalah sifat. Ini sifat. Qadim adalah objek yang bersifat dengan qidam. Qadim ni kena pada, tak panggil lah objek, kita panggil sesuatu yang bersifat dengan qidam, yakni Allah lah. Maka kita panggil dia qadim. Itu beza antara kedua ni. Okey. Boleh sampai situ ni? Kalau boleh tinggalkan ruangan komen kalau boleh faham. Qadim yang bersifat dengan qidam. Barakallahu fikum puan Nani. Betul. Sebab kadang-kadang orang tukar, dia kata qidam ke qadim. Qadim tu sesuatu yang bersifat dengan qidam. Hadis sesuatu yang bersifat dengan hudus. Jadi qidam tu kena pada sifat, hudus tu kena pada sifat. Okey. Jadi alhamdulillah. Jadi qadim ni kalau kita tengok apa dia hudus ataupun hadis, dia punya graf dia macam ni, daripada tiada kepada ada. Ini hudus ataupun hadis. Adapun Allah Ta'ala ni macam mana qadim? Qadim ni dia ada. Dia ada. Ada tu lagu mana ada tu? Ada tu sedia ada. Dia bukan asal daripada tiada kepada ada. Allah Ta'ala ni dia sedia ada. Sedia ada. Itu Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ni kita panggil dia sebagai qadim. Kerana wujudnya tidak ada mula. Apa makna mula? Bukan berasal daripada tiada kepada ada. Habis itu. Jadi pujian yang pertama adalah pujian qadim kepada qadim, iaitu Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Yakni zat Allah memuji zatnya sendiri seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Maksudnya, dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong yang menyelamatkan dan menjayakan kamu. Ni'ma ni dipanggil af'alul madah. Dipanggil dia kalangan apa dia perbuatan yang menunjukkan kepada pujian. Isim fa'il yang menunjukkan kepada pujian. Lawan pada ni'ma adalah bi'sa. Dalam surah Al-Mulk tu ada sebutkan. Wa bi'sal masir. Seburuk-buruk tempat. Ni'mal maula maknanya sebaik-baik pelindung. Wa ni'mal nasir. Jadi pujian yang pertama Allah puji diri dia sendiri. Okey. Kemudian puji yang kedua, puji qadim kepada hadis, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hadis. Apa makna hadis? Hadis maknanya makhluk. Hadis ni maksudnya sesuatu slow ya. Saya cuba kuatkan. Boleh dengar? Ya. Slow ke saya punya ni speaker saya? Okey, boleh dengar? Aku ada hak slow. Alhamdulillah. Okey. Tu Puan Fatihah kata okey suara, awak ada yang slow kot. Okay. Alhamdulillah. Okey. Kemudian puji yang kedua dipanggil puji qadim kepada hadis, yakni Allah Azza wa Jalla memuji makhluknya seperti firman Allah Azza wa Jalla memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah benar-benar berada di atas khuluq, iaitu akhlak yang baik. Khuluq, dia ada beza antara khalqun dengan khuluqun.
Apa beza khalqun dengan khuluqun? Kita pernah belajar doa tengok cermin ya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Khalqun adalah penciptaan zahir. Zahir kan. Khuluq ini merujuk kepada apa, akhlak dalaman, iaitu bakat untuk seseorang berbuat baik. Khuluq dipanggil. Satu bakat yang Allah Taala ciptakan dalam diri manusia, kebolehan untuk dia melakukan kebaikan dipanggil akhlak. Khuluq jamak dia akhlak. Maksudnya dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia. Yakni Allah memuji makhluk yang baharu. Puji siapa sini? Yakni puji Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni contoh, pertama Allah puji diri dia, yang kedua Allah memuji makhluk yakni yang baharu. Kemudian yang ketiga, puji hadis kepada qadim, yakni makhluk memuji Allah yang qadim seperti mana sabda Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang direkodkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Maksudnya, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Kerana sesungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Alam. Alam maknanya yang amat mengetahui. Mubalaghah. Satu menunjuk kepada hyperbola. Amat mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Jadi dekat mana di sini hadis memuji qadim, iaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam memuji Allah Ta'ala dengan kalimah Allamul Ghuyub, iaitu dengan maha mengetahui perkara yang ghaib. Itu pujian yang ketiga. Kita memuji Allah ataupun makhluk memuji Allah. Bila sebut hadis di sini, dia tidak mestilah dia tidak mesti siapa dia Nabi, termasuklah kita ke tumbuh-tumbuhan ke binatang ke kan. Itu disebut pujian hadis kepada qadim. Kemudian yang keempat, puji hadis kepada hadis, iaitu puji makhluk kepada makhluk yang lain seperti mana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Law kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadhtu Aba Bakrin." Kalaulah aku hendak menjadikan kekasih di kalangan umatku, nescaya aku menjadikan kekasihku itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Puji makhluk kepada makhluk. Banyaklah puji makhluk pada makhluk ni. Contoh orang kata, awak ni bagus, awak ni baik dan seumpama dengannya. Sekejap, saya berhenti sekejap. Ada masalah sikit. Saya bagi masa saya 5 minit ya. Bukan 5 minit, 2 minit
Bismillah. Sambung balik. Yang keempat, puji hadis kepada hadis. Puji hadis kepada hadis, yakni puji makhluk kepada makhluk. Jadi pujian ini secara keseluruhannya ada empat lah. Yang pertama, puji qadim kepada qadim, iaitu puji Allah pada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, puji qadim kepada hadis, iaitu Allah memuji makhluk. Kemudian yang ketiga, puji hadis kepada qadim, iaitu makhluk memuji Allah. Kemudian yang keempat, puji hadis kepada hadis, iaitu makhluk memuji makhluk. Ada empat. Okey. Kemudian dia kata hakikat pujian. Pada hakikatnya, segala empat jenis pujian itu kembali kepada yang pertama, yakni puji qadim kepada qadim. Iaitu semua jenis pujian ni hakikatnya milik Allah. Kita memuji Allah pun milik Allah. Tak? Kita memuji Allah pun milik Allah. Allah puji kita pun milik Allah. Makhluk puji kita pun milik Allah. Sebagai contoh orang kata, awak ni pandainya, awak ini hebatnya. Sebenarnya hakikat bukan kita yang hebat. Hakikat yang memberikan bakat kepada kita untuk jadi hebat, yang memberikan idea kepada kita untuk jadi hebat itu adalah Allah. Jadi kalau kita faham Alhamdulillah, maka kita akan fahamlah bahawasanya pujian tu tak layak kita terima. Yang layak menerima hanyalah Allah Azza wa Jalla semata-mata. Sebab tu pengarang kita kata, pada hakikatnya segala empat jenis pujian itu kembali kepada yang pertama, yakni puji qadim kepada qadim. Itulah yang dimaksudkan segala puji khusus atau tertentu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita terjemah Alhamdulillah, ada alif lam dekat depan tu dipanggil alif lam al-jinsiyah ataupun al-istighraqiyah. Kita boleh terjemah segala puji, ataupun jenis-jenis pujian, segala jenis-jenis pujian lillahi, milik Allah. Lam dekat li tu pada nama Allah itu dia panggil lam al-istihqaq, iaitu lam dengan makna segala jenis puji hanya patut diberhakkan kepada Allah. Itu makna dia. Segala jenis puji hanya berhak untuk Allah. Tak boleh dihakkan kepada orang lain. Itu maksud lam dekat situ. Oleh kerana dia kata inilah rahsia dalam pujian. Oleh kerana itu jika diperhatikan dalam kitab-kitab turas. Ada yang boleh bagi tak mana makna kitab turas. Kalimah turas ini dah jadi satu fenomena kan. Tahfiz turas, rata-rata kan. Apa maksud turas? Apa makna turas? Ada yang boleh komen? Kitab-kitab turas. Boleh dengar ke suara saya? Kitab-kitab turas. Diperhatikan dalam kitab-kitab turas. Apa makna turas? Turas maknanya? Boleh dengar ke suara saya? Boleh. Alhamdulillah. Lambat sikit. Okey. Okey. Ada yang boleh bagi makna turas? Turas maknanya? Warisan. Ya, boleh. Barakallahu fikum. Kitab warisan. Bolehlah sebut. Biasa orang panggil kitab lama. Panggil kitab kuning kan. Dia kadang-kadang kalau dari segi bahasa lah. Kita sebut istilah uruf. Percakapan kita sebut kitab kuning kan. Tapi kadang-kadang yang kuning, kitab yang berwarna kuning, belum tentu lagi turas. Biasa turas ini umurnya ratusan tahun. Contoh macam kitab kita belajar ni, umur dia ratusan tahun. Tetapi dia dicetak dengan cetakan yang baru kan. Sebagai contoh, hadis Syama'ilul Muhammadiyah. Kalau kita pergi kedai buku Syama'il ni cetakan baru lah kan. Tapi kitab tu kitab turas. Sebab umurnya mencapai ratusan tahun. Itu dipanggil kitab warisan. Turas daripada perkataan wirasah, yakni warisan. Jadi jika oleh kerana itu, jika diperhatikan dalam kitab-kitab turas, Alhamdulillahi Rabbil Alamin diterjemahkan segala puji khusus
atau tertentu kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh segala puji kembali kepadanya. Ha. Cuma ni berkaitan dengan kitab Turas tadi, ada kitab yang umurnya tidaklah mencapai ratusan tahun. Tetapi gaya penulisannya ditulis menggunakan kaedah ulama Turas dahulu. Contoh siapa tuan-tuan yang biasa baca kitab Misbahul Munir, kitab Jawi kan, ada ni dalam ni. Tak. Alim-alim tauhid tapi numpang dengar betul ke tak kan. Takut ada salah ke benda, boleh tak ada masalah untuk membetulkan saya. Misbahul Munir, kitab Jawi, antara kitab yang ditulis dengan uslub Turas ataupun gaya Turas. Gaya penulisan itu gaya kitab kuning. Walaupun dia tidak mencapai ratusan tahun lagi. Maka kadang-kadang kitab Turas ni dipanggil dengan kitab Turas kerana gaya penulisannya. Kan macam style-style kitab pondok sebab dia ikut kaedah penterjemahan Arab. Okey. Kemudian bila mana Allah Azza wa Jalla memuji zatnya, zatnya adalah dirinya. Maka dia memuji dia atau Qadim memuji Qadim. Tu ada terconteng-conteng dekat telefon jap. Saya clear dulu. Okay. Bila mana Allah Azza wa Jalla memuji kecantikan makhluknya. Ada lagi tu. Okay. Kecantikan itu adalah darinya. Dia telah memuji ciptaannya sendiri, maka dia memuji dirinya. Atau Qadim memuji yang Qadim. Jadi bila Allah Ta'ala puji makhluk, bermaksud Allah Ta'ala memuji kecantikan yang dia sendiri cipta. Hakikatnya Allah Ta'ala puji diri dia sendiri. Itu hakikat pada pujian. Okey, habis itu. Kemudian dia kata, mana tadi? Surat yang ke-9. Tengok yang bawah, jangan tengok yang atas. Bawah ni. Ni. Bila mana makhluk memuji Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla jualah yang mengilhamkan dan memberi pertolongan agar makhluk dapat memujinya. Maka dia memuji apa yang dia ilhamkan. Dia memuji dia atau Qadim yang memuji Qadim. Kita boleh puji Allah Ta'ala ni pun hakikatnya adalah af'al Allah. Perbuatan Allah yang menggerakkan lisan kita. Yang menggerakkan akal fikiran kita, qalbu kita untuk memuji Allah. Hakikat kita boleh puji Allah ni pun daripada Allah. Jadi kalau kita cerita hakikat ke, memang hakikatnya kembali pujian itu kepada Allah. Itu maksud dia. Bila mana makhluk memuji kecantikan makhluk yang lain, ketahuilah kecantikan makhluk itu daripadanya, yakni daripada Allah. Dan ilham untuk memuji ciptaannya daripada dia. Hakikatnya, dia memuji dia atau Qadim memuji yang Qadim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Maksudnya, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah. Dan inna lillah maksudnya sesungguhnya nahnu, sesungguhnya kami milik Allah. Lillah itu bagi Allah, iaitu milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami ini ilaihi, kepadanya, yakni kepada Allah, raji'una, akan kembali. Raji'un daripada perkataan rujuk. Semua kalau orang cerai kan kita kata rujuk baliklah. Raji'un itu daripada perkataan rujuk, yakni kembali. Rujuk tu dia panggil kata dasar dia. Raji' isim fa'il dia, orang yang kembali. Okey. Sampai situ boleh insya-Allah. Sesenang je sampai sini ni. Nak? Ada yang boleh komen? Boleh faham sangat ni? Alhamdulillah, Puan Fatih. Terima kasih atas komen. Alhamdulillah, Puan Fatih. Okey. Yang ni handal-handal belakang ni. Ya. Justru itu, Alhamdulillah, Puan Fatih. Justru itu, apabila ada seseorang atau sekumpulan memuji kita, kita mesti cepat-cepat kembalikan pujian itu kepada yang hak agar kita tidak terpesona dan terkena penyakit takjub kepada diri sendiri. Dia panggil penyakit ujub. Apa maksud ujub? Ujub ni orang Melayu panggil takjub. Takjub ni maksudnya apa dia?
terpesona dengan diri sendiri. Dia bukan penyakit ain, penyakit ujub. Takjub bermaksud penyakit terpesona dengan diri sendiri. Itu maksud dia. Penyakit hati. Penyakit ujub ni dia penyakit hati. Dia bukan penyakit fizikal. Sebagai contoh, dia istiqamah solat jemaah. Dia istiqamah qiyamul lail. Kemudian dia istiqamah baca Quran sehari sejuzuk sebagai contoh kan. Jadi bila dia istiqamah, dia tengok betul. Bahasa mudah dipanggil rasa bagus kan. Rasa bagus lah bahasa mudah kan. Jadi bila dia buat comparison dia dengan orang lain, dia kata tak ramai orang boleh setara aku ni. Dia riak lain. Ada beza nanti. Nanti kita tengok apa beza riak dengan ujub. Tak ramai orang boleh setara aku ni. Okey. Siapa boleh bagi beza antara riak dengan ujub? Komen. Sebab ada orang sebut pasal riak tadi, kita masuk sikit. Mana beza riak dengan ujub? Ada? Ada? Riak dengan ujub. Macam mana tu? Riak tunjuk ke orang. Okey, boleh faham? Riak ni takbur. Takbur pun ada benda lain. Ujub rasa diri bagus. Riak menunjuk-nunjuk. Macam mana dengan orang yang pergi semayang, orang yang pergi solat Jumaat kan? Maka orang bila dia pergi solat Jumaat, orang tengok dia semayang. Kita kan? Kita semayang macam orang lelaki lah. Terutamanya dia semayang, orang kata, dia tu kaki sejik tu. Dia kira riak ke tak lagu tu? Kan? Ujub rasa dalam hati dah baik. Ujub kagum diri. Riak perbuatan mengharapkan manusia. Puji dia. Barakallahu fikum. Puan Puan Yus. Okey. Ada jawapan-jawapan yang betul lah. Jawapan yang betul. Alhamdulillah. Jadi, ujub, dia ini kena faham. Ujub ni dia buat tadi tu kerana Allah. Ia beza dengan riak. Kena tulis itu sikit. Riak, dia buat tadi bukan kerana Allah. Itu beza. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas. Orang munafik ini ketika mereka bangun mendirikan solat, mereka ini dalam keadaan memang tak mampu semayang kalau boleh. Sebab mereka mempertuhankan kemalasan. Malas nak semayang. Tapi bangun semayang tadi sebab apa? Yura'unan nas, supaya orang melihat dia. Melihat dia tadi bukan setakat melihat. Supaya orang tengok dia, orang kata dia baik. Dia ini di kalangan orang-orang mukmin, di kalangan orang-orang yang baik. Itu riak. Bermaksud, riak melakukan sesuatu pada asasnya tujuannya adalah kerana orang. Itu riak. Okey. Tapi kalau orang tengok kita semayang, jangan pula kita tinggal semayang Jumaat. Buat apa Ustaz? Ustaz, saya tak nak riak, dia kata. Sebab orang tengok saya pergi semayang Jumaat semua ni. Jadi sebab tu saya tak semayang Jumaat. Saya tak semayang Jumaat sebab takut orang tengok saya. Tu tak betul. Lagu tu tak betul. Sebab tu kata para ulama, tarkus syai' li ajlin nasi riyaun. Orang yang meninggalkan sesuatu kerana orang. Dia tak buat tadi tu kerana orang. Buat apa tak semayang sunat? Takut orang kata saya baik. Dia meninggalkan sesuatu kerana orang pun dipanggil riak. Jadi riak ini dia bukan masalah zahir. Sebab tu terminologi riak jangan kita lihat dengan bahasa. Dari segi bahasa, riak ni memang daripada perkataan ra'yun, tengok. Tapi riak daripada segi istilah ulama-ulama tasawuf dan juga ulama-ulama akhlak, bukan maksudnya tengok zahir tu. Maksudnya dia melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapat perhatian orang. Jadi riak ni masalah hati. Masalah hati buat memang tujuannya nak suruh orang tengok. Kan? Okay. Cumanya satu lagi ada beza. Ada orang dia buat tadi kerana Allah. Cuma kadang-kadang tengah duk buat kerana Allah tu, ada orang puji kita bagus sebagai contoh. Tengah orang puji kita bagus tu, marilah juga nitah kadang-kadang. Dia tengok aku semayang. Sebagai contoh kan. Jadi, itu orang yang buat kerana Allah tetapi baru-baru nak start dihinggapi penyakit riak.
Jadi obat dia apa dia? Segera beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon ampun tu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bila dia mohon ampun tadi tu, Allah Ta'ala angkat darjat dia kerana dia mohon ampun pada Allah. Ha. Jadi tu riak. Adapun ujub lain. Ujub, dia buat benda ni kerana Allah. Dia tak macam orang riak. Ujub buat benda kerana Allah. Dia memang dibangun qiyamul lail kerana Allah. Dia semayang kerana Allah. Cumanya, masalah dia, bila dia memerhatikan kepada kebaikan yang ada pada diri dia, maka dia rasa terpesona dengan diri dia. Nah, jawabnya, normal ke tak normal? Orang tengok kebaikan diri rasa terpesona. Kalau tengok pada asas ni, normal ke tak normal? Sebagai contoh kan, sebagai contoh, seseorang boleh menghasilkan, normal. Seseorang boleh menghasilkan sehari RM20,000. Orang lain kerja sehari, gaji 150, 200, 300, 400 setengah. Dia RM10,000 sehari. RM10,000 sehari. Bila dia buat comparison dia dengan orang, dia rasa memang, dia tengok, bila dia perhati, Zohir, tengok mata perhati dengan mata Zohir ni, dia kata tak ramai orang boleh macam aku ni. Maksudnya aku ni, the best among the best lah. Yang terbaik lah. Okay. Jadi kita kata, kalau kita tengok dengan mata Zohir, normal. Normal. Saya sebut normal dulu. Sebab apa? Sebab tak ramai orang boleh buat macam dia. Cuba cari. Kita cari orang yang boleh konsisten, dia boleh solat qiyamul lail, dia boleh baca Quran satu juzuk, dia boleh dia mengaji dan seumpama dengannya. Tak ramai orang boleh macam tu. Betul tak lagi? Jadi, sebab itulah dia boleh dihinggapi penyakit ujub. Jadi Ustaz, yang boleh buat macam Ustaz, boleh tanya? Ya. Letih nak menaik, Ustaz. Ni, Okey, sila. kalau itu amalan, tapi kalau kita perasan kita lawa, ujub tu. Itu perasan lawa. Perasan lawa. Ujub juga tu. Okey. Nanti kita tengok ni. Kita bincang. Okey. Okey. Jadi, kalau kita tahu, memang kita lebih pada orang. Kalau kita tengok dengan mata Zohir ni, mata ni lah. Dengan basar kita. Memang kita akan rasa kita lebih pada orang. Dia akan jadi terpesona diri. Tetapi, kalau orang memiliki tauhid, dia faham erti tauhid, iaitu kalimah Alhamdulillah tu tadi. Bila dia sedar yang dia dapat bangun qiyamul lail, yang dia boleh semayang, dia boleh baca Quran, siapa yang bagi? Sebenarnya siapa yang bagi? Yang bagi pinjam tu siapa? Yang bagi pinjam itu adalah Allah. Tak? Jadi Allah Ta'ala yang memilih jasad dia, diri dia untuk dizahirkan watak baik. Boleh tak kalau Allah Ta'ala nak pilih diri dia untuk dizahirkan watak buruk? Boleh ke tak boleh? Kalau Tuhan nak pilih zahir watak buruk? Boleh. Jadi kalau kita sedar pemberian tu pemberian Allah, dekat mana ruang kita nak ujub? Dia tak akan timbul ujub. Yang akan timbul ni adalah Alhamdulillah. Tak? Contoh perasan lawa ni, isu perasan lawa. Perasan lawa ni, dia memang ada orang dia memang lawa sungguh kan. Nak sebut perasan tu payah juga kan. Cumanya dia boleh jadi apa dia? Dia boleh jadi kita kata ujub bila kita rasa yang lawa tu memang mari daripada kita. Jadi ujub lah kan. Kalau kita tahu yang kita ni lawa, tapi lawa tu bukan hak kita. Lawa tu hak Allah. Maka tak boleh panggil ujub. Lawa tu pun Allah Ta'ala bagi. Sebagai contoh orang cerdik kan. Orang belajar cerdik. Periksa nombor 1 sokmok sebagai contoh. Lalu dia kata saya ni memang biasa saya kalau pointer saya 4 flat, kalau tak 4 flat pun memang first class biasa kan. Saya dapat anugerah dekan lah macam-macam kan. Jadi dia cerdik ke tak cerdik? Takkan dia nak kata dia bodoh, mesti dia kata dia cerdik kan. Cumanya bila dia cerdik, kena tengok cerdik dia tu dia rasa dari dia ke dari Allah. Di situ tempat letak, tempat yang menyebabkan orang tu boleh jadi ujub ataupun tidak. Tempat yang menyebabkan orang boleh jadi ujub ataupun tidak. Situ beza dia. Jadi kalau dia tahu dia memiliki kecerdikan, tapi kecerdikan ini hanyalah pinjaman dari Allah kepada saya semata-mata. Boleh je Allah Ta'ala nak zahirkan saya dengan watak bodoh. Tapi Alhamdulillah dengan nikmat dia, dengan keistimewaan daripada dia, dia zahirkan saya dengan watak sekian-sekian.
Hak comel tadi tu. Hak comel pun daripada Allah kan. Kan contoh kan. Jadi itu kalau semata-mata orang yang memang dia kalau dia lawa kan, tiba-tiba dia memang lawa sebagai contoh. Takkan dia nak kata dia tak lawa. Jadi bila dia cumanya tengok dari segi rasa. Awak rasa lawa tu daripada awak sendiri ataupun daripada Allah pada hakikat. Tak. Kalau semua tu sedar daripada Allah Ta'ala, maka itu tidak timbul erti ujub. Erti ujub. Okey. Habis tu dah. Itu ujub. Kemudian kita kata tadi takabbur, sombong. Sombong ni apabila kita melihat kebaikan yang ada pada diri kita, kemudian kita buat comparison kita dengan orang. Dia ni mayang Jumaah dak macam aku. Tak. Tak boleh setara aku sebagai contoh. Maka dia timbul pula jadi takabbur. Dia jadi sombong. Sebagai contoh, Iblis laknatullahi alaih. Aba wastakbar kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cipta dia daripada api. Kan? Kemudian Allah Ta'ala cipta malaikat Adam daripada tanah. Dia buat perbandingan dia dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Adam dari tanah. Apa aku nak kena? Aku duduk di atas. Lidah api. Ya. Tengok lidah api. Sokmo naik ke atas sokmo kan. Kan? Jadi tanah ni tempat orang pijak, takkan aku nak sujud pada diri dia. Nampak? Bila dia buat perbandingan dia dengan orang, lalu dia memperlekehkan orang lain, dan dia melihat dia adalah yang terbaik, tak, maka di situ tumbuhnya al-kibr, besar diri. Besar diri. Ini semua antara nyakit-nyakit hati lah. Okay. Boleh situ ni? Beza antara ujub dan riak tu utamanya. Okay. Kita ujub ni, kita sebut takjub, orang sebut takjub. Kan? Takjub terpesona. Okay. Alhamdulillah. Ini kerana dia juga menganugerahkan kebaikan dan keindahan yang dipersembahkan pada diri kita. Jadi sebab tu kalau kita faham makna Alhamdulillah dan kita faham puji-pujian ni ada 3-4 jenis tu tadi, maka tak ada ruang kita nak sombong. Semua puji itu milik Allah. Tapi orang kita lah ni, dia jadi trend. Kalau orang puji dia Alhamdulillah. Dia sebut Alhamdulillah tapi tak masuk Alhamdulillah dalam hati dia tu. Bila Alhamdulillah tak masuk dalam hati, yang itulah jadi sombong tu. Yang tu yang jadi kita panggil ujub. Jadi ujub tadi tu. Mulut sebut Alhamdulillah tapi Alhamdulillah tak masuk dalam hati. Jadi ujub. Jadi Alhamdulillah mesti masuk dalam hati kita. Segala puji milik Allah, bukan milik saya. Tu kita masuk dalam hati. Okay. Lidah sebut hati. Tapi hati kembang. Kan? Macam-macam benda kembang. Kan? Okay. Hadha min fadli Rabbi. Boleh tak? Hadha min fadli Rabbi. Ini adalah manifestasi daripada Alhamdulillah lah. Ini adalah keistimewaan daripada Tuhanku. Okay. Kemudian dia kata, kefahaman akan hakikat ini hakikat mana? Hakikat ini kembali pada mana? Kefahaman akan hakikat ini. Kembali pada mana hakikat ini? Hakikat ini tentang hakikat pujian. Hakikat ini hakikat pujian. Hakikat pujian. Hakikat ini hakikat pujian. Kefahaman tentang hakikat pujian ini akan menenggelamkan benih kesombongan diri. Nak sombong lagu mana? Umpama saya ambil gambar sebelah kereta Ferrari. Saya masuk dalam FB sebagai contoh, ataupun masuklah mana-mana kan. Boleh ke saya nak sombong? Nak sombong apa kereta tu bukan kereta saya? Kalau saya sombong juga, maksudnya tak betul lah saya ni. Ada orang hak putus dia panggil. Sama juga orang hak semayang, orang yang dapat beribadah, kalau dia tahu pemilik itu adalah Allah, maka dia tak akan sombong. Kalau dia sombong juga, maksudnya dia buta. Mata hati dia buta. Maka kalau buta, obat dia kena bagi celak lah dengan ilmu. Tu obat dia. Sebab manusia buta ni biasa. Tapi kena cari obat bagi celak dengan ilmu. Okay. Habis itu. Kemudian dia kata, apabila diperhalusi hal ini, nescaya manusia tidak akan sombong kerana akan mengembalikan pujian itu kembali kepada pemilik sebenar
kerana merasa tiada layak dinisbahkan kepada diri yang fakir ini. Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kamu ini fakir. Fuqara ini fakir. Apa makna fakir? Memerlukan, bergantung kepada Allah. Wallahu huwal ghani. Allah Ta'ala itu yang terkaya. Apa makna terkaya? Tak perlu kepada semua benda. Makhluk dia tak berhajat pada makhluk. Jadi sebab itu, kita akan rasa fakir pada Allah Ta'ala. Jadi kita perasan tak? Dalam hidup kita pernah tak kita buat dosa? Pernah kita buat dosa. Mesti ada kita buat dosa kan? Nak buat tak pernah. Mesti ada kan? Banyak dosa kita ni banyak. Apa hikmah Allah Ta'ala takdir kita buat dosa? Hikmah Allah Ta'ala takdir kita buat dosa. Dan hikmah Allah Ta'ala takdir kita buat dosa antaranya supaya kita sedar. Kita niat nak jadi baik ni lama dah. Niat nak jadi baik, niat nak mengaji ilmu agama dengan mendalam, niat macam-macam niat. Niat tu lama dah. Tapi bergelumang dengan dosa pun lama juga. Dah ada buat dosa pun banyak juga. Sebab apa? Allah Ta'ala nak menunjukkan kebaikan itu pada hakikatnya bukan datang dari diri kamu. Tapi datang dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala dengan sifat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim dia tu tadi, hak itulah dia bagi kita apa dia? Kekuatan untuk buat apa? Baik. Allah Ta'ala ni dia ada satu sifat yang namanya Al-Qahhar. Kita sebut ya Qahhar, ya Jabbar. Tuhan yang maha menekan dan memaksa. Kita nak jadi baik, tapi berapa ramai orang hak tak mampu nak jadi baik sebab Qahhar. Allah Ta'ala boleh letang kehendak kamu. Awak nak A, Tuhan kata tak boleh A. Allah Ta'ala berkuasa. Jadi di situ Allah Ta'ala nak beritahu kita, bila awak mampu buat baik, maka kebaikan tu awak kena sedar. Dulu awak pernah jahat. Dulu awak pernah buat dosa. Jadi bila awak boleh buat baik, itu daripada Allah. Itu daripada Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala nak mendidik kita juga. Bila kita tengok orang buat keburukan, ada tak pernah kita terlintas dalam hati kita nak doa orang supaya berubah? Dia biasa tengok orang buat buruk ni, ngupat dulu biasa. Kan? Ngupat ngata rapat dinding dulu. Lepas tu barulah ni. Jadi, padahal kita duk ngupat orang buat buruk, kita sendiri pernah buat buruk. Cumanya beza kita ni, Allah Ta'ala tak zahirkan aib kita. Menyebabkan bau busuk dosa tu kita orang tak bau. Allah Ta'ala dengan rahmat dia tolong sembunyi dosa itu. Tu je. Ada orang yang Allah Ta'ala zahir dosa dia. Maka dapat kita dosa dia. Kita ni banyak dosa. Tapi Tuhan tak zahir dosa kita. Jadi sepatutnya, bila Allah Ta'ala tak zahir dosa kita, kita syukur pada Allah. Dan kita doakan mula-mula. Bukan bermaksud, ingat, bila tengok orang buat buruk, perbuatan buruk mesti ditegah. Wajib dibetulkan. Itu dari segi zahir. Bila dia buat salah, wajib kita kena betulkan. Wajib kita kena tegah dengan penulisan dan seumpama dengannya. Tapi bukan dengan makna kita menghina. Adapun batang tubuh orang yang buat buruk tadi tu, dia juga ada kebarangkalian dan kebolehan untuk dia jadi orang baik. Ramai mana wali min awliyaillah yang asalnya jahat menjadi wali min awliyaillah. Fudail ibn Iyad. Kalau kita baca, dulu peropok asal. Menjadi seorang wali min awliyaillah. Jadi, ada tak terlintas dalam hati kita untuk mendoakan kebaikan pada diri dia? Bukan, kena faham ni. Di sini kadang-kadang orang keliru juga di sini. Bila dia tengok orang buat jahat, kadang-kadang dia kata tak apalah, dia kata doa yang baik-baik sahaja. Tak. Yang namanya keburukan perlu ditegur. Yang namanya keburukan perlu ditegah. Kita kena ingat Zohir. Kalau orang buat maksiat depan mata kita, kita kena kata maksiat yang awak buat ini salah, tak betul, tak kena. Wajib tegah. Tu daripada segi Zohir. Adapun daripada segi hakikat, kita tahu hakikat benda yang terjadi dalam ketentuan Allah. Jadi kita kena ambil inisiatif, kita doakan dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah pada dia. Dia benci, dia tak mesti benci hati. Kalau bila sebut benci, maksudnya engkar. Engkar ni maksudnya menentang perbuatan buruk. Menentang perbuatan buruk ni kena tengok pada tahap kuasa yang ada pada seseorang. Nabi sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang tengok kemungkaran, maka hendaklah dia tegah dengan tangan dia. Tangan ni ada dengan maksud tangan zahir, ada dengan maksud kuasa. Kalau dia ada kuasa, maka dia kena tegah. Kalau dia bos dalam pejabat dia, maka dia kena ambil tindakan. Tengok staf-staf pakat tak semayang belaka, dia buat satu korang undang-undang.
Zuhur ni sebelum keluar makan semua kena semayang tu sebagai contoh. Kan. Saya tak nak staff saya tak semayang. Tak berkat syarikat kita ni contoh kan. Okey. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tak mampu dengan tangan ataupun dengan kekuasaan, maka dengan lisan, dengan lidah kita. Fa illam tastati' fa biqalbi. Kalau kamu tak mampu maka dengan hati kamu. Membenci dengan hati. Ini maksudnya menentang. Kita menentang kemungkaran dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Dan ini adalah selemah-lemah iman. Jadi tak bolehlah contohnya orang yang ada kuasa, tiba-tiba dia nak tentang dengan hati. Tak boleh. Maka dia kena gunakan kekuatan yang Allah Ta'ala beri pada dia, yang ni kuasa. Kan? Adapun orang yang tak ada kuasa, yang tak ada kemampuan, maka dia bolehlah beralih kepada menentang dengan hati. Yang ni membenci dengan hati. Itu dia punya qadar dia. Okay. Kemudian kembali kepada perbahasan kita ni. Kefahaman akan hakikat ini menenggelamkan benih kesombongan diri. Kesombongan diri. Dan apabila diperhalusi hal ini, nescaya manusia tidak akan sombong kerana akan mengembalikan pujian itu kepada pemilik sebenar kerana merasa tidak layak dinisbahkan kepada diri yang fakir. Maka habis dah perbahasan tentang pujian. Okey. Ini tentang pujian. Jadi kita kena undur sikit di sini. Mana pun ni. Yang ni sebab dia cerita pasal pujian pun kan. Ni muka surat 6 ni. Muka surat 6 sebab ni maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji. Nampak? Dekat segala puji ni hak di syarah panjang ni. Hak ni hak jadi panjang pun ni segala puji. Yang ni hak jadi panjang pun ni. Puji Allah pada dirinya, puji Allah pada makhluk. Jadi hak kita baca tadi tu baru kita duk syarah hak ni. Baru kita duk syarah yang ni. Kan jadi pening. Ustaz kejap depan, kejap belakang dia kata. tu huraian ni. Okey. Segala puji khusus bagi Allah Azza wa Jalla, Tuhan. Nampak? Tuhan mana ni? Muka surat sambung muka surat 9. Tuhan sekalian alam. Daripada muka surat 6 tadi sambung muka surat 9. Ingat Yang atas ini adalah terjemahan Risalah Al-Bajuri. Terjemahan Risalah Al-Bajuri. Yang belah bawah ni, ini adalah huraian yang dibuat oleh penterjemah Ustaz Angah Sunan. Ini adalah huraian. Ini semua adalah huraian. Huraian. Ataupun syarah kita panggil. Syarahan yang dibuat oleh Ustaz Angah Sunan. Huraian. Adapun ni. Dia tak gerak sekali. Adapun hak ni. Adapun yang ni. Yang atas ni, ini adalah kitab asal, terjemahan kitab asal. Ni terjemahan kitab asal. Okey. Segala puji khusus bagi Allah Tuhan sekalian alam. Di sini. Salam kerahmatan dan kesejahteraan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Azza wa Jalla merahmati dan memberikan kesejahteraan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni pun kita dah syarah hari tu. Dalam siri yang kedua ataupun ketiga. Yang ni saya baca sepintas lalu saja. Kemudian berkata seseorang yang mengharapkan rahmat Tuhannya yang maha mengetahui batin segala sesuatu dan maha melihat, iaitu Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Ingat, di sini jaga-jaga. Jangan salah baca ni. Jangan salah baca sini ni. Kalau kita salah baca gini. Berkata seseorang yang mengharapkan rahmat Tuhannya yang maha mengetahui batin segala sesuatu dan maha melihat, iaitu siapa dia? Kalau salah baca, yang maha melihat ni jadi Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Jangan salah bubuh letak badal, ganti dia panggil. Kan pening dia kata. Guana ni? Yang maha mengetahui batin segala sesuatu dan maha melihat, iaitu Syekh Ibrahim Bajuri. Salah faham lagu tu. Faham yang salah. Jadi
Siapa dia Syekh Ibrahim Bajuri ni? Siapa Syekh Ibrahim Bajuri ni? Syekh Ibrahim Bajuri ni adalah seseorang yang mengharapkan rahmat Tuhannya. Tuhannya. Dah yang maha mengetahui ni, yang maha mengetahui dan maha melihat ni siapa dia? Ini adalah sifat bagi Tuhan. Ini adalah sifat bagi Tuhan. Boleh jelas itu dah? Boleh? Boleh situ? Boleh komen? Alhamdulillah. Jadi kemudian berkata seseorang yang mengharapkan rahmat Tuhannya. Siapa yang mengharapkan rahmat Tuhannya tu? Itu Syekh Ibrahim Al-Bajuri ni. Yang maha mengetahui batin segala sesuatu dan maha melihat tu sifat bagi Tuhan. Bukan sifat bagi Syekh Ibrahim Bajuri. Jangan salah buku sifat. Sekejap lagi. Mana Syekh Ibrahim Bajuri maha mengetahui. Okey. Yang mempunyai kekurangan. Yang mempunyai kekurangan ini barulah sifat bagi Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Yang ni pun kita dah bincang. Ini baru sifat bagi dia. Dia gelarkan diri dia Zut Taqsir. Yang memiliki sifat kekurangan. Katanya, telah meminta kepadaku sebahagian saudaraku. Siapa sebahagian saudaraku dulu ni? Ingat tak siapa yang kita dah bincang? Siapa sebahagian saudaraku ni? Siapa sebahagian saudara? Ingat tak? Sebahagian saudara murid. Barakallahu fikum buah Fatihah. Murid kepada Imam Bajuri. Kita lah sekali tak? Ataupun di sini merujuk pada murid dia, hak dam sama dengan dia. Saudaraku di sini adalah murid. Anak murid dia. Tapi dia dengan tawaduk dia kata saudara dia. Macam adik-beradik dia kata. Moga-moga Allah mengelokkan urusan dan keadaan aku serta mereka. Ayat ni dipanggil ayat apa? Siapa ingat ayat ni? Dipanggil apa dia? Ni, siapa sini? Doa iya barakallahu fikum. Cekak dah ni, buah Fatihah ni, Ni adalah ayat selingan untuk doa, ayat selingan untuk mendoakan murid-murid dia. Sebenarnya kalau tak ada ayat ni pun kita boleh faham. Contoh Contoh kita tak baca ayat ni. Saya cuba gariskan ayat ni. Contohlah kita tak baca. Contoh kita tak baca, ni sebenarnya tak ada adab sikit ni, tapi nak bagi faham. Okey. Katalah kita tak baca. Telah meminta kepadaku sebahagian saudaraku supaya aku menulis sebuah risalah yang ringkas. Faham tak faham? Faham ke tak faham? Kalau tak ada ayat moga-moga tu. Faham? Tapi kenapa ada ayat moga-moga tu? Itu ayat selingan untuk doa. Ayat selingan untuk doa. Okey. Jadi dia kata telah meminta kepadaku sebahagian saudaraku, moga-moga Allah Azza wa Jalla mengelokkan urusan dan keadaan aku serta urusan dan keadaan mereka, supaya aku menulis sebuah risalah yang ringkas yang merangkumi sifat-sifat Allah. Yang merangkumi sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Okay. Tengok nota kaki nombor 11. Sifat-sifat Allah Ta'ala. Mengenal sifat-sifat Allah Azza wa Jalla melalui metod pelajaran sifat 20 bukan bermakna Allah Azza wa Jalla hanya ada 20 sifat sahaja. Akan tetapi 20 sifat kesempurnaannya yang wajib diketahui secara terperinci. Jadi sifat Allah ada berapa sebenarnya? Sifat Allah. Sifat Allah ni ada berapa sebenarnya? Kan? Sifat Allah barakallahu fikum wa la tarifah. Sifat Allah tak terhitung, tak terkira sifat Allah Ta'ala ni. Tak. Jadi ulama susun 20 sifat ni untuk apa? 20 sifat ini untuk memudahkan kita memahami syurutul ilahiyah, syarat ketuhanan. Boleh tulis itu. 20 sifat ini dipanggil juga dengan syarat ketuhanan. Benda makna syarat ketuhanan. Syarat zat hak nak jadi Tuhan. Siapa hak nak jadi Tuhan, dia kena ada 20 sifat ni. Kalau tak ada 20 sifat ni, awak jangan sembang awak tu Tuhan. Dia kena ada 20 sifat syarat ketuhanan. Sifat 20. Okey. Tengok dia kata. Risalah yang ringkas yang merangkumi sifat-sifat Allah. Sebab itu digunakan istilah risalah. Risalah maknanya satu buku yang ringkas. Satu buku yang ringkas yang tidak terlalu besar. Sebab tu saya pilih ikut kitab ni. Tetapi kitab ni walaupun dia ringkas, kejap lagi siapa yang ikut secara konsisten dan istiqamah, dia akan rasa ada
barakah kepada pegangan tauhid dia. Dengan sebab kitab ni kelebihan kitab yang ulama tulis. Tak, sebab dia tulis tadi tu dengan keikhlasan, dengan kesungguhan dia. Bukan semata-mata buku bestseller dan seumpama dengannya, tetapi kerana keikhlasan dia, maka kita akan tengok ada kesan kepada jiwa kita. Ini kitab Turas. Ya. Kemudian dia kata apa dia? Supaya aku menulis risalah ringkas yang merangkumi sifat-sifat Allah dan sifat-sifat lawannya, yakni sifat lawan bagi sifat Allah, serta sifat harus bagi Allah Azza wa Jalla dan sifat wajib bagi hak para Rasul alaihi mussalatu wassalam, sifat mustahil serta sifat harus bagi mereka. Maka aku tunaikan permintaan mereka kepada demikian itu. Demikian itu apa dia? Yakni penulisan kitab. Okey. Oh, tu tadi tak habis lagi. Yang nombor apa tu? Nombor 11 tadi tu. Nombor 11 tadi dia kata tak habis lagi. Sesungguhnya sifat kesempurnaan Allah Azza wa Jalla amat banyak. Tiada siapa pun mengetahuinya melainkan Allah Azza wa Jalla jua. Justeru itu wajib disabitkan kepada Allah Azza wa Jalla secara umum, yakni ijmal, seperti perkataan Allah mempunyai banyak sifat kesempurnaan. Selain itu, jangan pula mengiktiqadkan. Mengiktiqadkan maknanya meyakini. Boleh tulis. Meyakini 100% lah. Ada turutan tertib pada sifat Allah Azza wa Jalla. Tertib susunan dalam pengajian sifat 20 hanya tertib atas kertas untuk mudah dihafal. Ia sesekali tidak membawa maksud sifat Allah Azza wa Jalla. Ada turut dikatakan mula-mula wujud, kemudian sedia kekal, hingga seterusnya. Okey. Kita ngaji sifat 20 ni kan dia ada tertib dia. Wujud, kita bahas sifat wujud dulu, kemudian qidam dulu, kemudian baqa' dulu. Pengarang kita kata, jangan kita beriktikad sifat Tuhan ni datang secara tertib. Maksudnya lagu mana? Mula-mula Allah wujud dulu. Lepas tu kek gi sikit datang sifat qidam. Lepas tu kek gi sikit datang sifat baqa'. Lepas tu baru ada sifat qudrah. Salah faham lagu tu. Sesak faham lagu tu. Kufur faham lagu tu. Jawabnya sifat-sifat Allah Ta'ala ni wujud pada Allah, ada di zat Allah Ta'ala tu, sungguh di zat Allah Ta'ala itu sejak azali. Tak ada mula. Semua sifat Allah Ta'ala azali. Tidak ada permulaan. Dah hak susun tu, yang pertama susun dipanggil tertib zikri. Susun tadi kerana nak mudah sebut. Untuk memudahkan kita menyebut sifat Allah. Boleh tulis itu. Yang pertama tertib tadi, tertib untuk memudahkan kita sebut. Dipanggil tertib zikri. Susunan itu dia bersifat penyebutan. Kemudian yang kedua, tertib yang kedua dipanggil tertib ta'akuli, dengan tujuan mudah kita nak berfikir secara berstruktur. Maknanya kita nak fikir. Kita nak fikir. Sebagai contoh, kita bahas sifat Allah Ta'ala. Mudah sebut. Tertib zikri maksudnya nak mudah sebut kan. Contoh kita bahas sifat Allah. Allah Ta'ala ada sifat wujud, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama' basar. Kalau Allah tak bersifat dengan wujud, Tuhan tu tak ada, boleh tak sifat-sifat lain nak ada? Kan kita bahas mula-mula kan sifat wujud. Kan? Kita bahas mula-mula nanti kita akan bahas sifat wujud. Okay. Kenapa kita tak bahas sifat qudrah? Qudrah ni maksudnya kuasa. Kenapa tak bahas sifat kuasa? Kenapa tak bahas sifat iradah dulu? Berkehendak. Buat apa bahas sifat wujud dulu? Saya nak tanya, memudahkan. Yang pertama memudahkan. Yang kedua, kalau Allah Ta'ala tak wujud, katalah Tuhan tak wujud, kalau Tuhan tak wujud, boleh tak Tuhan nak ada sifat qudrah? Boleh tak Tuhan nak ada sifat qudrah? Tolong jawab. Kalau Tuhan tu tak wujud, boleh tak dia ada sifat qudrah? Tak boleh. Kalau Tuhan tak wujud, boleh tak dia ada sifat iradah? Tak boleh. Kalau Tuhan tak wujud, dia tak boleh ada sifat qudrah, tak boleh ada sifat iradah, tak boleh ada sifat ilmu, tak boleh ada sifat sama', basar, kalam. Tuhan mesti wujud dahulu. Jadi, daripada segi fikir,
kita akan fikir Tuhan ni kita kena wujud dulu, Tuhan kena wujud dulu baru kita boleh bahas sifat lain. Jadi tertib di sini dipanggil tertib ta'aqquli. Tujuan ulama susun, tertib tadi tu tujuan apa dia? Tujuan nak mudah kita berfikir. Sebab yang namanya manusia ini kita nak faham sesuatu kita menggunakan akal. Bahasa Melayu pun panggil ta'kul, mentakul kan? Mentakul daripada perkataan Arab tu ta'kul. Berfikir. Ya. Jadi yang nama manusia ni berfikir kita memahami menggunakan akal. Akal kita pula nak faham sesuatu secara structure. Mesti kena tersusun. Tengok orang tulis karangan kan. Karangan ni benda perlu tulis. Benda rangka karangan yang perlu ada. Mula-mula kena ada apa dia? Mula-mula kena ada. Boleh komen sikit kan. Mula-mula kena ada permulaan. Pendahuluan kan. Lepas tu dia kena ada isi penting. Isi penting 1, isi penting 2. Tak? Lepas tu bubuhlah penanda wacana sikit, nak comel sikit di samping itu dan sebagainya. Lepas tu dia kena ada penutup. Boleh tak kita nak bubuh penutup dekat muqaddimah? Boleh tak? Dekat apa dia permulaan, boleh tak? Bubuh nutup itu. Nak tersurat. Tak boleh. Penutup mesti duduk bawah. Jadi sebab apa? Sebab itu cara manusia berfikir. Kan? Tiba-tiba tulis karangan, kita pun tulis karangan. Zaman saya dulu ada karangan autobiografi ya. Karangan aku sebatang pen. Aku sebuah mesin jahit. Ingat lagi darjah 6 tu kan. Tiba-tiba kita pun tulis karangan permulaan. Jadi kesimpulannya aku ini dijual di mana-mana. Aku berubah-ubah tangan daripada pemilik pertama kepada pemilik kedua. Tiba-tiba lagu tulis karangan. Jadi kan pening pemeriksa nak baca tu. Okey. Jadi yang namanya manusia berfikir itu dia berstruktur. Jadi sebab itu ulama menyusun sifat Allah Ta'ala mula dengan wujud, lepas tu qidam, lepas tu baqa. Jadi tertib itu untuk memudahkan kita mempelajari, untuk memudahkan kita berfikir. Bukan bermaksud pada hakikatnya Allah Ta'ala tu ada sifat wujud dulu. Lepas tu kayak gini baru ada sifat qudrah, ada sifat baqa. Itu faham yang salah. Okay, boleh sampai situ? InsyaAllah boleh faham ni. Seterusnya. Takut laju sangat kan. Alhamdulillah. Kemudian dia kata, para ulama ahlus sunnah wal jamaah telah menghimpunkan 20 sifat bagi zat Allah Azza wa Jalla daripada dalil-dalil naqli yang qat'i serta dalil akal yang murni. 20 sifat tersebut berdasarkan dalil qat'i ad-dalalah dan thubut. Syekh Muhammad Al-Hashimi rahimahullahu ta'ala berkata, semua sifat Allah Azza wa Jalla yang lain merupakan cabang daripada 20 sifat yang utama ini. 20 sifat ini juga adalah sifat-sifat yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla secara jelas dalam nas Al-Quran dan hadis yang qat'i. Okey. Perenggan ni dia tak panjang sangat. Tapi perenggan ni ada dua perkara yang kita kena bahas yang kita tak cukup masa nak bahas ni. Yang pertama nanti, kalau saya terlupa, tolong ingatkan saya, kita nak bahaskan apa makna qat'i ad-dalalah dengan qat'i as-subut. Ini sedikit asas daripada ilmu usul fiqh. Jadi kita nak cerita benda beza dalalah dengan subut. Jadi sumber ilmu tauhid ni daripada qat'i dalalah dan juga qat'i as-subut. Nanti kita nak bincang. Kemudian 20 sifat zat. 20 sifat bagi zat Allah Azza wa Jalla. Yang ni pun saya pernah sebut sebentar lalu dahulu. Tapi kita nak bezakan antara sifat zat dan juga sifat af'al. Perbahasan yang akan datang, kita boleh note sikit. Yang pertama, beza antara sifat zat dan sifat af'al. Kemudian yang kedua, apa makna qat'iyyud dalalah dan qat'iyyus subut. Jadi kita berhenti dulu sampai sinilah. Perenggan ni kita akan baca balik nanti insya-Allah. Perenggan ni balik. Jadi kesimpulan daripada perbincangan kita pada hari ini, yang pertama kita bincangkan tentang jenis pujian. Kan, jenis pujian tadi ada 4. Puji qadim kepada qadim, puji qadim kepada hadis, puji hadis kepada hadis dan puji hadis kepada qadim. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, bagi mana-mana orang yang memahami hakikat pujian, iaitu Alhamdulillah. Alif Lam tu kita terjemah mudah-mudah, segala jenis puji. Lillah, hanya berhak kepada Allah. Maka kalau kita faham betul-betul benda ni, kita tak akan jadi ujub. Dan juga kita dah bahaskan juga apa beza antara ujub dan juga riak dan juga takabur secara asas. Ujub, orang yang buat sesuatu kerana Allah, tetapi dia terpesona dengan kebaikan dirinya sendiri, kerana menyangka baik itu bersumberkan daripada dirinya. Dia buta daripada melihat pemberian Allah Azza wa Jalla. Adapun riak, riak memang dia buat asalnya niat tu kerana mencari titik pandang manusia. Satu lagi terlupa, sum'ah. Apa dia sum'ah? Sebelum kita tutup. Ni ingat sum'ah. Sum'ah apa dia sum'ah? Sama-sama, barakallahu fikum. Okay. Sum'ah apa sum'ah? Kita dah habis gini, sikit lagi. Sum'ah. Sum'ah ni dia dekat dengan riak. Dia hampir dengan riak, yang mana sum'ah ini buat sesuatu nak suruh orang dengar kebaikan dia. Maksudnya lebih tersebar luah. Dia kadang-kadang ada benda orang tak nampak, tapi orang boleh dengar kebaikan kita. Maksudnya sum'ah ni, orang yang nak mencari apa dia? Lebih luah lagi dia punya, apa dia? Dia punya, kita panggil, dia punya networking dia lah. Supaya orang lebih kenal dia, orang lebih dengan tujuan, memang supaya manusia mengenali dia. Dia buat benda kerana orang. Tapi supaya lebih luah lagi orang mengenali dia. Itu adalah sum'ah. Daripada perkataan sama'. Nak lebih glamour lagi. Nakkan perhatian yang lebih luas. Kita panggil sum'ah. Okay, jadi rasanya cukup sekadar itu dulu perkongsian kita pada pagi nak ke tengah hari ini. Terima kasih kepada yang bersama dan mudah-mudahan kita semua istiqamah. Mudah-mudahan perempuan semua diberikan kesihatan tubuh badan yang baik, kesihatan iman. Dan jangan lupa juga doa kepada saya supaya saya sentiasa dipelihara iman oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana tak ada siapa yang boleh selamat daripada fitnah dan ujian melainkan orang yang mendapat penjagaan daripada Allah. Dan saya yakin orang yang duduk dalam ni ada hak jauh lebih baik pada saya. Ada hak jauh lebih istiqamah dalam beribadah daripada saya. Ada di kalangan ahlullah, ada di kalangan awliya illah. Maka doa puan-puan yang tuan-tuan doakan kepada saya, boleh jadi itu menjadi asbab Allah Ta'ala memelihara saya dunia dan juga akhirat. Jadi cukup sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Azza wa Jalla, yang kurang daripada diri saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Okay, terima kasih yang bersama. Terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Pagi Ustaz. Terima kasih Selamat Ustaz. pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Okay, sama, barakallahu fikum. Buat apa dah Ustaz? Selamat hari raya. Ya? Hari raya ni. Terima kasih Ustaz. Hari lahir. Baik. Okay, sama-sama, barakallahu fikum. Okay. Terima kasih semua, saya off dulu. Ustaz. Okay.